Tiada sebarang keperluan untuk Malaysia mengeluarkan peta baru bagi sempadan maritim negara susulan. Malaysia akan meningkatkan kerjasama kawalan sempadan bersama Thailand susulan Malaysia dan Indonesia berjaya menyelesaikan isu persempadanan maritim. Ruang udara Malaysia antara 4 isu utama akan dibincangkan dengan Singapura dalam pertemuan. Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) telah mengesan penerbangan mencurigakan sebanyak 16 buah pesawat memasuki ruang udara zon maritim Malaysia di Sabah pada 31 Mei 2021. Malaysia bagaimanapun akan terus mempertahankan kawasan. Bagaimana kita ingin mendepani isu kemelesetan ekonomi itu kemelesetan ekonomi dunia dan keadaan ini telah membuat ramai pelabur dan juga pembuat asas yang bimbang adakah ekonomi buat masa ini bergerak lebih perlahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Adibah binti Mak Idris dari Unit Pendidikan Jasmani akan melaksanakan tugasan 1 persembahan GISC 1082 iaitu isu dan cabaran masa depan. Jadi pada hari ini saya akan menguraikan tentang isu-isu yang mempengaruhi pembangunan negara. Okey, isi kandungannya adalah yang pertama, isi konflik persempadanan iaitu ada 3, ruang udara, laut dan darat. Okey, yang seterusnya adalah isu global. Bagi pada 3 juga adalah kemelesetan ekonomi, impak pandemik dan juga perubahan geopolitik. Okey, apa itu konflik sempadanan, ekonomi global dan pembangunan Malaysia? Baiklah, yang pertama adalah isu konflik ruang persempadanan iaitu ruang udara. Okey, persempadanan ruang udara merujuk kepada sempadanan udara yang ditetapkan bagi sesebuah negara untuk kawalan penerbangan dan keselamatan. Setiap negara yang berdaulat mempunyai hak ke atas ruang udara. Mereka mengikut Konvensyen Chicago 1944 di bawah Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa iaitu ICAO. Jadi, isu yang pertama adalah isu ruang udara Johor dan Singapura. Singapura mengawal ruang udara selatan Johor sejak 1974 di bawah perjanjian dengan ICAO. Isu ini menjadikan kontroversi apabila Singapura memperkenalkan prosedur pendaratan berinstrumen ILS di lapangan terbang Seletar yang menjejaskan ruang udara Johor dan membatasi pembangunan di Pasir Gudang. Jadi, Malaysia berusaha mendapatkan semula kawalan penuh bagi memastikan kedaulatan dan kepentingan negara. Baiklah, yang kedua pula adalah isu ruang udara Malaysia Indonesia. Terdapat perpindahan kawalan ruang udara antara Malaysia dan Indonesia. Kawasan sepadan Selat Melaka dan Kalimantan menyebabkan kawalan udara ini penting untuk keselamatan penerbangan dan operasi ketenteraan kedua-dua negara. Baiklah, seterusnya yang ketiga pula adalah isu Laut Cina Selatan. Kawasan pertikaian di Laut Cina Selatan turut melibatkan ruang udara di zon ekonomi iaitu ZEE Malaysia. Pencerobohan pesawat tentera asing khususnya Cina ke ruang udara Malaysia di sekitar Sabah dan Sarawak mencetuskan kebimbangan keselamatan negara. Pada pendapat saya, perkara ini ataupun isu ini, isu persempadanan ini terdapat langkah penyelesaiannya. Bagi saya, mereka boleh menjalankan rundingan dan kerjasama diplomatik iaitu Malaysia perlu terus berunding dengan ICAO dan negara jiran untuk mendapatkan kembali hak kawalan ruang udara sendiri. Yang kedua pula adalah pemantapan sistem pertahanan udara, peningkatan teknologi radar, pesawat pengawasan dan sistem pertahanan udara untuk mengawal ruang udara lebih berkesan. Baiklah, saya akan menerang pula isu persempadanan darat. Okey, persempadanan darat merujuk sesebuah negara yang ditentukan berdasarkan perjanjian, sejarah dan undang-undang antarabangsa. Konflik persempadanan darat berlaku apabila terdapat pertindihan tuntutan wilayah tafsiran berbeza mengenai perjanjian sepadan atau perubahan geografi. Isu yang pertama bagi persempadanan darat adalah Malaysia
Thailand. Sempadanan Malaysia dan Thailand sepanjang 646.5 km melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak dan juga Kelantan. Wilayah selatan Thailand, Patini, Yala dan Narathiwat dahulu adalah sebahagian daripada Kesultanan Melayu Patani, tetapi kini di bawah Thailand sejak Perjanjian Bangkok 1909. Perkara ini wujudnya gerakan pemisah yang menuntut kemerdekaan dan hubungan dengan Malaysia. Jadi, isu penyeludupan dan keselamatan sering berlaku di kawasan sempadan menjadi laluan penyeludupan dadah, senjata dan juga perdagangan manusia. Baiklah, isu yang kedua pula adalah isu Malaysia-Brunei. Malaysia dan Brunei berkongsi sempadan di Sarawak. Isu utamanya adalah penyelesaian tuntutan sempadan Limbang. Brunei pernah menuntut Limbang sebagai sebahagian daripada wilayahnya, tetapi pada 2009, Brunei tidak lagi menuntut kawasan ini setelah rundingan dengan Malaysia. Walau bagaimanapun, pendanaan sempadan darat masih terdapat kawasan sempadan yang belum dimuktamadkan, yang bermaksud ia memerlukan perbincangan lanjut antara kedua-dua negara. Jadi langkah penyelesaian seperti yang saya beritahu tadi, mereka perlulah membuat penandaan dan pengukuhan sempadan. Mereka perlu mewujudkan tanda sempadan yang jelas untuk mengelakkan kekeliruan dan pertikaian semula berlaku. Isu ini juga terdapat pertikaian antara Malaysia dan juga Indonesia. Baiklah, kita akan teruskan lagi kepada isu persempadanan di laut. Persempadanan laut merujuk kepada sempadan maritim yang menentukan kedaulatan sebuah negara ke atas perairan tertentu. Konflik persempadanan laut berlaku apabila terdapat pertindihan tuntutan ke atas kawasan maritim yang kaya dengan sumber-sumber jadi seperti minyak, gas dan juga hasil laut. Undang-undang antarabangsa yang mengawal persempadanan laut adalah termasuklah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu UNCLOS 1982. Baiklah, isu yang pertama adalah isu Pulau Sipadan dan juga Ligitan. Pulau ini menjadi pertikaian antara Malaysia dan Indonesia sehingga 2002. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICI memutuskan bahawa pulau ini adalah milik Malaysia berdasarkan pengurusan pentadbiran yang lebih jelas sejak zaman penjajahan British. Baiklah, yang kedua pula adalah isu Batu Putih iaitu Pendra Branca. Batu Putih dituntut oleh Malaysia dan juga Singapura. Pada tahun 2008, ICJ memutuskan bahawa Batu Putih adalah milik Singapura manakala Middle Rocks diberikan kepada Malaysia. Pada pendapat saya, langkah penyelesaiannya adalah memperkukuhkan pertahanan maritim, iaitu dengan meningkatkan aset ketenteraan laut seperti kapal peronda dan sistem pemantauan radar untuk menguasai perairan negara. Di samping itu, kerjasama serantau dan antarabangsa adalah juga penting untuk mengukuhkan kerjasama dengan negara jiran dalam aspek kawalan perairan dan keselamatan maritim. Apakah kesan konflik persempadanan ruang udara, darat dan juga laut terhadap Malaysia? Yang pertama adalah berlakunya ancaman keselamatan. Pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing boleh membawa kepada risiko ketenteraan dan keselamatan negara. Seterusnya, kehadiran kapal tentera asing di perairan Malaysia boleh mengancam keselamatan dan menjejaskan kestabilan serantau. Di samping itu, pencerobohan sempadanan oleh pendatang tanpa izin, penyeludupan dan gerakan pemisah boleh mengancam kestabilan negara. Yang seterusnya adalah kesan terhadap ekonomi dan penerbangan komersial.
Penguasaan ruang udara oleh negara lain boleh menjejaskan industri penerbangan Malaysia lapangan terbang baru. Bagi persepadanan laut akan berlakunya kesan terhadap ekonomi dan industri perikanan. Nelayan tempatan sering berhadapan dengan ancaman dari kapal asing yang mencerobohi perairan Malaysia, menyebabkan kerugian kepada industri perikanan. Sempadanan darat pula akan menjejaskan kehidupan penduduk sempadan. Konflik sempadan boleh menyebabkan ketidakpastian status pemilik tanah dan hak penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Perkara ini akan menyebabkan berlakunya pergaduhan bagi memiliki tanah tersebut walaupun tidak ketahuan siapa pemiliknya. Jadi, perkara ini akan menyebabkan ketegangan hubungan diplomatik. Isu ini boleh menjejaskan hubungan baik Malaysia dengan negara jiran jika tidak ditangani secara berhemah. Jadi, negara kita akan susah untuk mendapatkan bantuan daripada negara lain sekiranya tidak mempunyai hubungan yang baik antara negara-negara jiran. Perkara ini juga sangat penting dalam persepadanan laut. Ini kerana akan berlakunya ketidakpastian pelaburan dan sektor minyak dan gas. Konflik maritim boleh menjejaskan pelaburan dalam industri minyak dan gas, terutamanya di kawasan pertindih seperti Laut Cina Selatan. Saya juga ingin menambah beberapa kesan positif sekiranya isu-isu ini berlaku. Perkara ini akan menjadikan kesedaran tentang kedaulatan negara kepada pemimpin dan juga masyarakat. Ini akan mendorong Malaysia untuk lebih tegas dalam memperjuangkan hak kawalan ruang udara sendiri. Konflik ini juga akan mendorong Malaysia untuk lebih mempertahankan hak maritim dan sumber negara. Malah perkara ini akan menyebabkan pembangunan infrastruktur sempadanan. Projek pembangunan seperti Kompleks Immigration, Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS meningkatkan kawalan dan kemudahan sempadan. Jadi kita juga dapat melancong ke negara lain dengan mudah. Kemelesetan ekonomi ialah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi sesebuah negara atau dunia mengalami penurunan ketara dalam tempoh yang berpanjangan. Ia sering dikaitkan dengan penurunan kadar dalam negara kasar iaitu KDNK yang terbahagi kepada peningkatan kadar pengangguran, kejatuhan pasaran saham dan penurunan pelaburan. Faktor utama yang mencetuskan kemelesetan ekonomi termasuklah krisis kewangan, kejatuhan permintaan, ketidaktentuan geopolitik dan bencana alam. Punca kemelesetan ekonomi global yang pertama adalah menyebabkan kejatuhan permintaan pengeluaran. Apabila permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan berkurang, pengeluaran industri menurun menyebabkan kadar pertumbuhan ekonomi pun merosot. Yang kedua adalah kadar inflasi dan kadar faedah yang tinggi. Apa itu inflasi? Inflasi bermaksud suatu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa. Jadi, inflasi yang tinggi mengurangkan kuasa beli pengguna. Kenaikan kadar faedah oleh Bank Pusat menjejaskan pinjaman dan perbelanjaan dan mengurangkan pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, yang ketiga adalah hutang negara menjadi tinggi. Negara yang mempunyai hutang tinggi menghadapi kesukaran untuk merangsang ekonomi apabila berlaku kemelesetan kerana mereka tidak mampu berbelanja lebih untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi, ekonomi akan menjadi lebih merundung dan tidak maju seperti negara-negara lain. Jadi, apakah kesannya? Kesan terhadap ekonomi dunia akan meningkatkan pengangguran. Perkara ini berlaku kerana banyak syarikat terpaksa memberhentikan pekerja kerana permintaan yang rendah dan kos operasi yang tinggi. Jadi, akan menyebabkan ramai masyarakat yang tidak dapat meneruskan pekerjaan mereka dan mereka akan menampung banyak hutang dan kualiti hidup mereka merundum ataupun jatuh. Pengucupan pelaburan dan perniagaan juga akan berlaku. Ini kerana pelabur kurang minat untuk berlabur kerana ketidaktentuan ekonomi.
Ia menyebabkan kurangnya inovasi dan pertumbuhan syarikat baru. Yang paling membahayakan sekali adalah penurunan nilai mata wang. Negara yang terjejas teruk mungkin melihat mata wang mereka mengalami penyusutan nilai, meningkatkan kos import dan menyebabkan berlakunya inflasi. Kesan terhadap Malaysia adalah berlakunya penurunan permintaan ekspor. Malaysia bergantung kepada ekspor seperti minyak sawit, gas asli dan barangan elektrik. Jika ekonomi global lemah, permintaan terhadap ekspor Malaysia juga akan berkurangan. Dengan ini, sumber ekonomi Malaysia akan berkurangan. Perkara ini akan menyebabkan ekonomi semakin merundum. Peningkatan kos hidup juga akan berlaku kerana harga barang dan perkhidmatan boleh meningkat akibat inflasi dan gangguan bekalan global. Jadi kesemua isu ini akan menyebabkan inflasi meningkat, jadi kualiti kehidupan masyarakat juga akan menurun dan mereka akan berlaku bebanan hidup yang tinggi. Baiklah, saya akan bergerak kepada isu yang kedua, iaitu isu ekonomi terhadap impak pandemik yang berlaku di negara. Jadi yang pertama adalah pandemik seperti COVID-19 memberi kesan besar terhadap ekonomi global dan tempatan. Ekonomi menghadapi cabaran akibat penutupan sektor perniagaan, gangguan rantai bekalan, kejatuhan pelaburan dan peningkatan pengangguran. Kerajaan di seluruh negara terpaksa melaksanakan pelbagai langkah untuk mengurangkan kesan negatif pandemik terhadap ekonomi kerana pandemik ini akan menyebabkan penyakit yang berjangkit kepada masyarakat. Jadi terdapat berbagai impak pandemik terhadap ekonomi, iaitu impak pandemik terhadap ekonomi global dan impak pandemik terhadap ekonomi Malaysia. Yang pertama adalah kejatuhan keluaran dalam negara kasar. Seperti yang saya menyatakan tadi, banyak negara mengalami kemelesetan ekonomi akibat penurunan aktiviti perniagaan dan juga pelaburan. Kedua adalah berlakunya peningkatan pengangguran kerana banyak syarikat terpaksa ditutup. Kemudian berlakunya gangguan rantaian bekalan kerana sekatan pergerakan dan penutupan sempadan. Ketika pandemik COVID-19 berlaku, kita terpaksa melakukan sekatan daripada sempadan kerana tidak mahu wabak itu terus menular kepada semua masyarakat. Jadi semua masyarakat terpaksa duduk di rumah sahaja. Perkara ini akan menyebabkan bekalan bahan mentah dan barangan pengguna terjejas kerana kurangnya tenaga kerja di kilang. Apa pula impak pandemik terhadap ekonomi Malaysia? Perkara yang sama, iaitu berlakunya penurunan KDNK Malaysia, kemudian kejatuhan sektor pelancongan. Pelancongan merupakan penyumbang utama ekonomi Malaysia, tetapi sekatan perjalanan mengakibatkan penurunan pelancong antarabangsa sebanyak 80%. Hotel, syarikat penerbangan dan perniagaan berkaitan pelancongan mengalami kerugian yang sangat besar ketika pandemik berlaku. Ia juga menyebabkan gangguan perniagaan dan perusahaan kecil dan sederhana, iaitu PKS. Banyak PKS yang terpaksa menutup operasi kerana tidak dapat menampung kos operasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Dan akhir sekali mestilah berlakunya inflasi dan kenaikan harga barangan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isu ekonomi perubahan geopolitik. Apa itu perubahan geopolitik? Ia merujuk kepada peralihan kuasa politik dan ekonomi antara negara yang memberi kesan terhadap perdagangan, pelaburan, harga komoditi serta kestabilan ekonomi global. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan geopolitik termasuklah perang, konflik perdagangan, sekatan ekonomi, perubahan pemimpin dan perjanjian antarabangsa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan geopolitik yang mempengaruhi ekonomi. Yang pertama adalah konflik dan ketegangan antarabangsa. Sebagai contoh,
perang Rusia dan Ukraine memberi kesan besar terhadap harga minyak gas dan gandum dunia. Negara yang terlibat dalam peperangan mengalami sekatan ekonomi, kejatuhan mata wang dan ketidakstabilan politik. Selain itu, akan berlakunya perang perdagangan. Perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China yang melibatkan tarif tinggi dan atas import dan ekspor. Ini menyebabkan kos pengeluaran meningkat, harga barang pun naik dan ketidaktentuan pasaran global. Perkara yang berlaku di Rusia dan juga Ukraine, ia akan menyebabkan kenaikan harga gandum dan minyak masak akibat perang di sana yang merupakan pengeluaran utama komoditi itu, iaitu dipanggil sebagai krisis tenaga dan bekalan makanan. Apa pula impak perubahan geopolitik terhadap ekonomi Malaysia? Yang pertama adalah kesinambungan perdagangan antarabangsa. Malaysia sebagai negara pengeksport bergantung kepada kestabilan perdagangan global. Perang perdagangan AS China, Amerika Syarikat dan juga China memberi impak kepada sektor elektronik, minyak sawit dan juga perkilangan di Malaysia. Ia juga akan berlaku kenaikan harga minyak dan kos import. Malaysia sebagai pengeksport minyak dan gas boleh mendapat manfaat apabila harga minyak meningkat. Namun, harga barang import seperti makanan dan juga bahan mentah turut meningkat menyebabkan inflasi dalam negara berlaku. Keselamatan dan hubungan diplomatik juga, Malaysia perlu menjaga hubungan baik dengan semua kuasa besar untuk memastikan kestabilan ekonomi dan keselamatan serantau. Sebagai contoh, hubungan dengan China penting untuk sektor perdagangan dan pelancongan. Baiklah, kesimpulannya, kita sebagai masyarakat di negara Malaysia hendaklah sentiasa menjaga hubungan dengan negara luar kerana ia merupakan kebergantungan kita untuk memastikan kita mendapat bantuan dan juga keselamatan untuk semua masyarakat di negara kita. Pemimpin negara juga hendaklah menekankan bahawa hubungan dengan negara luar adalah sangat penting bagi mendapat beberapa pendapat untuk memajukan negara. Kemudian bagi melancarkan perdagangan global, melancarkan ekspor dan juga import dan tidak berlakunya perkara-perkara yang dapat menjatuhkan ekonomi negara. Sebagai pemimpin ataupun masyarakat, kita perlulah memastikan supaya negara kita dapat menjadi negara yang maju dan juga moden seperti negara-negara maju yang lain. Malaysia juga perlu mempelbagaikan ekonomi dengan meningkatkan daya saing industri tempatan bagi memperkukuhkan dasar fiskal serta bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan. Apabila kita sebagai masyarakat saling menghubungkan hubungan yang baik dengan negara luar, keselamatan negara kita juga akan lebih terjamin dan tidak berlakunya pertikaian dan juga pergaduhan antara negara luar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar tentang perbincangan dan huraian saya ini. Sekian, terima kasih.